Sambil saya sembur EM pada pokok jagung saya ini, saya tunjukkan juga cara betul jaga penyembur agar tidak cepat rosak. Pertama, saya isi air hujan yang sudah saya tadah ini. Isi ikut sukatan botol penyembur ini, iaitu 2 liter. Kemudian kita masukkan EM1. Saya masukkan 10 ml EM1 ke dalam 2 liter air hujan ini. Masukkan sedikit perekat jenama Miracle agar semburan ini betul merekat pada daun. Akhir sekali, goncang sehingga semua sebati. Tengok ada keluar buih. Tanda perekat telah menjadi. Tekan. Berhenti bila rasa macam susah dah nak pump. Jangan terlebih tekan, nanti meletup botol ni. Tolak kunci ini untuk elak tangan lenguh. Habis je semburan, tekan ini untuk keluarkan angin. Ini paling penting. Kalau kita tak keluarkan angin setelah kita guna, pump boleh rosak. Selesai tugas semburan, kita basuh alatan. Letak kembali botol penyembur di tempatnya.